Fonetik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa. Bidang ini merangkumi proses penghasilan bunyi bahasa melalui organ atau alat ujaran, penghuraian sifat fizikal bunyi yang terhasil, serta cara bunyi tersebut didengar dan diproses oleh otak manusia. Dalam fonetik, gabungan beberapa fon akan menghasilkan bentuk fonetik bagi sesuatu perkataan. Bentuk fonetik ditulis dalam kurung siku, contohnya bunyi P. Sebagai contoh, bentuk fonetik bagi perkataan merak ialah me-rak yang dihasilkan daripada bentuk fonemik merak. Fon atau bunyi bahasa merujuk kepada bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia tanpa mengambil kira fungsinya dalam sesuatu sistem bahasa. Fon tidak berperanan untuk membezakan makna perkataan, sebaliknya merupakan unit fizikal bunyi yang dapat diukur berdasarkan gelombang bunyinya. Selain itu, fon bersifat universal dan tidak terikat pada mana-mana bahasa tertentu. Sebagai contoh, bunyi P dalam bahasa Melayu adalah sama dengan bunyi P yang digunakan dalam bahasa lain. Dalam penulisan fonetik, fon ditulis dalam kurung siku seperti bunyi P dan P. Huruf atau abjad merujuk kepada lambang yang mewakili bunyi bahasa dalam sistem tulisan dan ejaan sesuatu bahasa. Dalam bahasa Melayu yang menggunakan tulisan rumi, terdapat 26 huruf, iaitu A hingga Z. Huruf ditulis dalam kurung sudut, contohnya P. Dalam sistem ejaan bahasa Melayu, huruf bersifat separuh fonemik kerana sebahagian huruf mempunyai padanan yang sama dengan fonem, manakala sebahagian yang lain berbeza. Sebagai contoh, terdapat huruf yang terdiri daripada gabungan beberapa aksara tetapi mewakili satu fonem tertentu dalam bahasa Melayu. Alat pertuturan ialah organ yang terlibat secara langsung dalam penghasilan bunyi bahasa. Alat pertuturan dapat dibahagikan kepada 5 bahagian utama, iaitu rongga mulut, rongga hidung, rongga tekak atau pharynx, larynx dan paru-paru. Rongga mulut bermula dari pangkal atau akar lidah serta anak tekak hingga ke bahagian bibir, manakala rongga hidung bermula dari bahagian atas pharynx hingga ke lubang hidung. Rongga tekak pula terletak dari bahagian atas larynx hingga ke pangkal rongga hidung, sementara larynx bermula dari bahagian atas tenggorok atau trachea hingga ke pangkal pharynx. Paru-paru merupakan organ pernafasan utama yang dilindungi oleh tulang rusuk dan berperanan penting dalam penghasilan bunyi bahasa. Selain itu, alat pertuturan terbahagi kepada 2 jenis, iaitu alat pertuturan aktif dan alat pertuturan pasif yang melibatkan bahagian rongga mulut.